You membenarkan anak-anak terdedah kepada sosial media untuk apa? Hai, Assalamualaikum. Saya percaya anda semua tahu apa yang berlaku kepada salah seorang content creator yang katanya telah pun ditahan ataupun menyerah diri, namun berada bersama pihak polis sekarang untuk membantu siasatan. Prosesnya adalah sekiranya anda salah diri ataupun ditahan, reman bukan dibuat hari ini. Hari ini adalah penahanan 24 jam pertama. Reman hanya akan dibuat besok di pohon di hadapan mahkamah di mana kes itu disiasatlah. Namun yang saya hendak kongsikan kepada anda pada hari ini adalah bukan isu tersebut. Kerana sehingga pihak polis mengeluarkan kenyataan berkaitan dengan siasatan, saya tidak boleh komen apa-apa berkaitan dengan isu tersebut. It is unethical. Tetapi berkaitan dengan bagaimana seorang dewasa boleh berhubung dengan seorang kanak-kanak. Yang pertama, saya rasa banyak konten saya sebelum ini telah saya cakap. Ibu bapa ada tanggungjawab paling besar untuk memastikan anak-anak tidak didedahkan